tengok balik safety waktu bekerja, jack kereta, safety macam-macam safety berkenaan dengan masa jack kereta. Ada yang section 7 4 ke 5 tahun lepas member reverse kereta, jack jatuh, memang meninggal lah. Jadi sebab tu setiap kali kau reverse kereta ke apa, minta macam semalam Zafri dengan Zarif, dua-dua orang duduk dalam kereta. Buat apa duduk dalam kereta kau reverse masuk dalam jack? Seorang turunlah tengok. Benda-benda macam tu kenalah. Contoh ada orang buat kerja kat tepi tu, dia duduk bawah kereta, terpijak kaki ke apa, ataupun terkena kereta customer lain. So benda-benda macam tu take note. Lepas tu yang tengok kawan korang reverse tu, tolonglah sekejap, tak sampai pun 5 minit. Tolong tengok, takut terkena jack ke, rosak kereta customer. Tapi safety tu memang penting lah. Lagi-lagi kalau kereta hybrid. Kereta hybrid tu kau make sure discharge dulu, kau cabut dia punya relay untuk hybrid dulu sebelum kau start buat kerja. So benda tu tak kena lagi kat kita. Jadi kita tak nak benda tu jadi dekat team kita. So hati-hatilah. Kalau tak tahu nak disable ataupun nak buka relay mana satu, boleh tanya technician yang biasa buat untuk model-model hybrid tu. Sama juga yang benda tajam, pisau ke, kau buat spring. Spring tu risiko tinggi kat, spring absorber tu kan. Sebab dulu kita pernah kena spring kena mata. Jadi benda tu tak nak lagi jadi kat sini. Kena tengok kesesuaian. Kalau spring tu tebal, kau kena pakai yang mesin yang besar tu.